Bila dah saya nak 21 Januari saya dah join sini Ipoh, dan saya terus jadi ahli. Saya makan VR4, saya malas. Saya tak suka makan banyak kali. Orang lelaki tahu lah kan, saya makan 10 tu zam macam tu habis. Saya sangat malas. Jadi saya makan 10, dan bila keluar ni saya beli satu set dan kan dapat 2 ekstra kan. Jadi saya dah makan 2 kotak. Satu hari? Tak, saya sudah gunakan 2 kotak VR4 extra. Saya ada masalah sebelum ini. Masalah saya ialah insomnia. Tak boleh tidur? 2 hingga 4 sesi setiap hari. Okay. Saya ada insomnia, tak boleh tidur macam Susanti juga. Apa yang Susanti describe tu semua ada pada saya. So saya minum ini. Saya minum ni dan saya dah kuat tidur. Mungkin badan saya nak rehat ya. Lepas itu saya punya insomnia tu sudah hilang. Tepat pukul 9, pukul 10 jangan call saya sudah tidur. Jadi kemudian saya perasan saya punya batuk, dan saya sangat kuat batuk ya. Akibat paru-paru saya, dulu saya kena COVID dan kanser paru-paru. Paru-paru saya sudah rosak. Dah bercala ya, dah cala, dan bila saya kena kanser, hari-hari saya keluar darah. Hidung, mulut. Belum telinga saja, telinga dan mata. Kalau telinga mata, I get transfer to alam yang lain. Bayangkan 10 orang pesakit kanser paru-paru, 9 sudah pindah alam dalam tempoh 3 bulan hingga 6 bulan. Semua perempuan. Dalam sesi kaunseling kanser tu, saya seorang lelaki, saya tolak kemoterapi, saya tolak radioterapi. Saya seorang dan saya survive. Jadi supaya jangan takut kanser, kena tapak ke naga. Sekian, terima kasih.